Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang, khususnya pelajar tahun 3. Okey, jom semua pelajar tahun 3 kita siapkan kerja sekolah muka surat 2. Muka surat 2, aktiviti 2, tulis nombor dalam perkataan atau angka. Okey, kita tengok ni 5011. Macam mana nak tulis tu? Okey, 5000 macam ni, 11 macam ni. Jadi 5011 kita gabungkan. Okey, boleh? Okey, kita tengok yang tulisan dulu lah. 9723. Pelajar buatlah 9000 dulu. 9723. Lepas tu gabungkan je 9723. 9723. Okey, kita tengok yang ni. Cuba baca 2417. Tulis 2417. Okey, 2417. Okey, yang ini 5003. 5003. Okey, yang ini 6190. 6190. Okey, 6190. Okey, yang ni mudah aja. Ini 10,000. 10,000. Okey, kita tengok yang bawah 3,800. Tulis 3,800. Ini 1,204. 1,204. Okey, 1,204. Okey, kita tengok nombor 2. Sebut nombor, bulatkan angkanya pada petak nombor. Okey, 8,705. Buku dah tunjuk dah. 8,705 buku dah tolong buat untuk kita. Kita terus jawab B lah. 6,136. Ni dia. Okey, 6,136. C. Okey, C 2,000
459. Ini dia kat tepi ni. Di 3.452. Ini atas 3.000 nampak ni. Dia bersilang-silang 3.452. Ini dia. Okey, kita dah berjaya siapkan kerja sekolah muka surat 2. Kita harap pelajar boleh faham dan boleh siapkan dengan baik dengan tulisan yang cantik dan kemas. Okey pelajar, jumpa lagi. Selamat belajar. Terima kasih.